Dan orang berharap keluar lagu aku tu. Lagu Merdeka, okay? Let's go, lagu Merdeka. Membikin lagu adalah kepakaranku. Menulis lirik adalah kemahiranku. Ya. Tulis lirik live, okay? Tak live, gay. Okay? 100% otak. Okay, kalau nak padu pidak macam mana bang? Kena makan biskut kering dengan laksa, okay? Ya. Alang-alang bulan ni nak merdeka, buat lagu Merdeka bang. Yo, lagu Merdeka Oh ya duk. Tantang lagu Merdeka aku akan diberkumandangkan dekat Padang, dekat ni duk, dekat apa tu? Merdeka. Kat apa tu nama dia? Dataran Merdeka duk. Dataran Merdeka duk. Dan orang berharap keluar lagu aku duk. Lagu Merdeka, okay? Let's go, lagu Merdeka. First, kita kena pilih konsep tu, konsep. Boleh pilih suara lah, sial. Boleh rekod suara aku lah, sial. Apa yang harus aku lakukan untuk bodoh ni belum lagi, bongok. Apa yang harus aku lakukan untuk membuat kau menyayangiku. Kira macam sikit lagi profesional tau. Kita pakai suara kita lah, siap. Yo, kita akan buat lagu kemerdekaan pakai suara aku sendiri Style, okay? Style lagu apa? Lagu Merdeka. Mestilah patriotik. Macam mana saya je? Patriotik. Sini je dia. Patriotik. Spell check. Patriotik. Duo solo. Patriotik dalam bahasa Inggeris tu. Patriotik. Lagi atmosphere. Ambil suggest ni, okay? Lagi passion. Ballad. Ya, ballad tu. Ballad bukan palat Palat tu kau tu. Palat tu kau tu. Ni ballad Okay, ni kita punya style untuk menyanyi. Sekarang lirik yang kita akan tuliskan. Okay, lirik ni akan dibuat 100% di dalam live. Tiada tipu-tipu, tiada pertolongan daripada siapa, melainkan pertolongan daripada otak. Okay? Ya, dok. Let's go. Aku memulakan, aku ambil ilham dulu. Jeng jaga jeng jeng jaga jaga jeng jaga jaga jeng jaga jaga jeng jaga jaga jeng jaga jeng jeng jaga jaga jeng jaga jaga jeng jaga jaga jeng jaga jaga jeng. Patriotik dalam rasa sedih-sedih sikit, okay? Kita akan tukar. Dunia kian berubah ke arah kemajuan sejahtera. Babi, padu pidak sial. Dunia kian berubah ke arah kemajuan sejahtera. Harmoni. Dunia kian berubah ke arah kemajuan sejahtera. Dunia kita orang panggil ni pengulangan ayat, iaitu asonansi, okey. Butuh dia dunia lain lah. Wah, main patriotik. Aku tak patriotik tu. Dunia kian berubah ke arah kemajuan sejahtera. Maju buat sementara, menunggu untuk selamanya. Okay, chorus. Bermula dari 1957, laungan bergema seluruh desa. 31 mula hari yang berbeza, tidak lagi dunia bergema. Ya, siap. Mana boleh masukkan nama-nama dok. Patriotik sikit dok. Nanti orang tanya, Danish ni pahlawan mana ni, tak masuk buku sejarah pun. Nah bro. Camil pegang negara mana ni? Ke pegang adik je? Nah bro. Ni serius ni. Nanti lagu aku akan dimainkan di Dataran Merdeka. Okay. Chill lah. Sekejap lagi lagu siap. Kau relax je. Okay, kau relax je tu.
Kau semua chill baring-baring. Sekejap lagi lagu akan siap. Tiba-tiba kau rasa macam, cepatlah 31 Ogos. Cepatlah tak sabar ni nak dengar lagu ni bergema. Okay, boleh masuk ni. Bersatu hati tanpa mengira bangsa, demi Malaysia yang kita cinta. Ya, dok settle ke bang? Settle dik. Nama lagu dia 14 Jalur. Ya dok, 14 jalur tu apa bang? 14 jalur gemilang yang berada di bendera kita, yang dibuat dan dicipta dan didesain oleh Hamzah, orang daripada Johor. Okay? Ya dok. Okay, let's go. Dah siap macam gitu je? Serius lah, dah siap dok, macam gitu je dok. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni bendera putih dok? Bendera putih menandakan kelemahan dok. 3 2 1 2 3. Semangat! Ya dong! Malaysia! Ya. Dunia kian berubah ke arah kemajuan sejahtera. Maju buat sementara, menunggu untuk selamanya. Tanah airku, kebanggaanku, Malaysia, ku cinta selalu. Ya, siap. W lah siap. Sangat-sangat W. Sangat-sangat W. Post kat TikTok ramai bapak-bapak mak-mak pakai nanti. Yo. Serius lah dok? Serius mak-bapak pakai dok? Satu lagi cuba dengar sekejap sebut. Aku rasa satu lagi biasa dok. Lain dok. Aku yang sama dok. Hai. Dunia kian berubah. Yo. This is getting crazy, bro. Kemajuan sejahtera. Maju buat sementara. Sana jom. Dua-dua pun ngam gak. Lagu yang kedua best gak ni. Serius lah, lagu kedua best gak tu. Jangan kita akan menambahkan vibe ke, kita akan menambahkan vibe ni, vibe berapi dok. Kita rasa macam, oi bila nak 31 bulan ni dok. Fuck bro, cepatlah sikit gitu dok. Cepat, serius. Jadi kawan-kawan, semua semangat kerana kita akan menyambut merdeka lagi 29 hari. Dunia kian berubah ke arah kemajuan sejahtera. Jadi pada kawan-kawan semua, jangan pernah maju buat sementara, menunggu untuk selamanya. Bermula dari 1957, semangat juang untuk negara. 31 mula hari yang berbeza, ditanam di jiwa. Bersatu hati tanpa mengira bangsa,
Bermula dari 1957, Laungan bergema seluruh desa. 31 mula hari yang berbeza. Tidak lagi dunia bergema. Tanah airku, kebanggaanku, Malaysia, ku cinta selalu. I love Malaysia. I love Malaysia, bro.